Ni aku record untuk sambungan video unboxing aku. So yang sebelum ni semua dah buka awal dah. Seat ni semua dah buka awal dah apa semua. Sekarang ni aku ada yang tak buka lagi kan. Yang tak buka lagi tu aku nak buka sebab kereta ni dah masuk setahun dengan aku. Kira bulan 6. Bulan 5 salah. Hari ni 1 hari bulan 6. So bulan 5 hari tu je aku dah renew road tax baru. Kiranya dah genap setahun dengan aku. So aku rasa plastik tu aku dah boleh buka dah. Sebab macam dah lama sangat. Nanti orang macam annoying. Beria siap tak buka-buka lagi macam tu lah. So video ni untuk aku unboxing semua plastik-plastik mana yang belum buka lagi. Cuma belakang tu tak hari ni lah. Sebab tu nanti aku buka sebab dia macam melikih sikit. Sementara tunggu kuis dekat Ninso ni. Okay, jom. Yuk kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Last one. Kita dah buka dah semua plastik ni. So dah setahun dah. So agak lama. Dia ada lagi kat tepi pintu ni. Buka je lah alang-alang kan. Sayang lah. Ini pun dah buka sebenarnya. Sana buka dah. Okay, so tu je. Saya semua dah buka. Tu belakang tu lah. Orang tak buka lagi. Tu tak apa kot, tak guna. So nanti bila masa dia boleh buka. Itu saja. So aku akan combine kan video yang sebelum ni yang aku buka seat plastik apa semua dengan video yang sekarang ni. Cuma dia lambat sikit lah. Yang pasti kita ada record dan kita nak simpan. Okay, bye.